Ni ayang dah bayar ke bil ni? Haram. Ayang tak tahu di mana tempat ayang nak bayar. Ini apa bising-bising ini? Orang mau makan lah. Ni Rawi, ni Pak Uda kamu ni. Mak Ngah suruh Pak Uda kamu bayar bil pembentungan ni. Tapi dia tak tahu dekat mana nak bayar. Itu pun tak tahu apa orang. Bikin malu sajalah. Amboi Ravi tahu ke kat mana kita nak bayar bil ni? Itu satu tempat juga saya tak tahu. Alah, Pak Uda, lain kali kalau jual surat khabar lama ke Abang Budin tu, jangan jual semua, simpan satu. Dalam surat khabar kan dah tulis. Pak Uda boleh bayar dekat mana-mana pejabat pos. Ataupun Pak Uda boleh gunakan postal order ke, money order ke. Kalau tak pun, Pak Uda boleh gunakan perkhidmatan BSN tau. Ni ayah, apa lagi tunggu? Pergilah bayar cepat. Kalau tidak tak pasal-pasal kerja tu tertangguh. Pak Uda. Tak payah tergesa-gesa. Mereka bagi kita tempoh dalam 14 hari bayar. Ayah, ini macam susah lah. 1 bulan 1 bil mari. Kita anggap ini bil pergi dekat pejabat pos kena beratur macam kereta api tahu kak? Alah Ravi, bukannya tiap-tiap bulan. Dia hantar bil tu pada kita tiap 6 bulan sekali. Tapi kan pada siapa-siapa yang ada masalah, udah dia boleh memohon untuk membuat bayaran tiap 3 bulan sekali. Baca apa? Mana Mak Dere? Abang kan? Habis kau ingat aku ni apa menjaga Mak Dere? Aku menjaga tepikan orang, kau menjaga macam tu. Mak Dere tu kurang ajak. Hantu kaya betul. Dia kata nak tolong saya. Saya pun pilah belilah ayam air dekat dia, roti canai 6 bungkus bagi kat dia. Yang kata nak tolong saya. Dengan ayam air dengan roti canai dia kait. Tak guna aku jumpa dia, aku gigit telinga. Ingat Mike Tyson kan? Ada pun nak gigit telinga. Ni, Pak Uda dia tahu pasal apa. Pak Uda dah anggap Mak Deri tu macam anak kandung dia sendiri. Aku anggap Mak Deri macam anak kandung aku sendiri? Allah. Badan macam itu gemuk gelenak jadi anak aku. Makan 3-14 pinggan macam apa namanya? Badak sumbu lapar anak aku. Tolong sikitlah. Simpang malaikat 44. Tapi Mak Ngah kamu tahu ke Mak? Mak Ngah tahu. Mana Mak Dere? Mak Dere? Mak Dere nak jadikan anak. Sorry lah. Mak Dere ni nak khabar ceritanya. Kerja lain tak ada. Kerja dia nak membesarkan perut dia je. Bangun tidur makan buang. Rawi, dulu kamu cakap dengan Mak Ngah, kamu dah anggap Mak Dere tu macam abang kandung kamu. Mana Mak Dere? Kamu tahu kan? Mak Dere abang saya. Tapi sikit. Walaupun kulit sama, tapi dia punya hati lain, saya punya hati lain. Ana, dia pernah cakap dengan saya, Mak Dere itu buah hati dia. Tu ke? Ana kata abang Mak tu buah hati Ana? Ya, Ana tak siul lah dengan abang Mak Deris tu. Badan dah besar, tak satu saiz dengan Ana. Ana ni kalau nak cari pasangan, carilah yang satu saiz dengan Ana, baru ya. Tapi Ana rasa kan, ada satu orang yang baru-baru ni Ana dengar, dia kata abang Mak Deris tu kekasih dia. Lucy lah. Jangan nak buat lawak kat sini. Lucy tak teringinlah dekat abang Mak. Abang tu dah besar. Lucy kalau nak cari kekasih, Lucy carilah yang kecil-kecil. Jadi kalau Lucy nak cari kekasih yang kecil-kecil, baik cari yang macam baby itu senang. Diam nak. Ayo kita ke England. Ayo kita ke England. Mari ke England. Kami di sini lama nunggu kamu ke mana? Kemana abang aku? Aku ajak aku tipu aku Paling makan-makan nanti relax. Ni ada special berita. Berita baik. Berita apa? Nantilah menjorit tak habis. Tak habis tak kerti yang paling elok kau. Orang semua tahu kita ni asyik menjerit je kita. Ni cerita cakap apa? Nantilah. Ni offer bagus ni. Offer apa? Ada kawan aku.
Dia bagi offer kat aku. Suruh ajak aku pergi England dengan bayaran RM500. Termasuk makan, minum, tidur, apa semua. Dengan cantik Mianek. Apa tu? Kapal terbang. Ni RM500 je. Dengan syarat. Ni Boeing ni. Kalau macam tu, ni Boeing besar. Boeing lah. Bawah perut ada 2 tingkat tu. Dengan syarat, aku kena cari lagi 2 orang dengan bayaran yang macam tu juga. Mari-mari ke England. Mari-mari ke England. Mak. Ya. Mak lah anak aku. Mak lah anak aku. Anak ni anak. Dia balung. Umur kecil badannya besar. Mak Dere. Jangan peluk. Tak. Mak Dere, buah hati bunuh meletup Mak Angah. Anak Angah ni. Mak Dere. Apa anak agak ni? Tangan lah, tunjuk tangan. Anak juga. Tunjuk tangan. Ayo warna sama lah ni. Ini warna sama lah ni. Ni tolong cakap surat tukar. Surat tukar kah? Sah. Abang kandung saya cari. Saya cari dalam TV. Saya cari dalam TV jejak kasih. Bukan jejaka lah. Jejak kasih. Oh, surat tukar lah tu. Mana dia tukar? Abang Mat. Hai. Abang Mat ni kan, ada tengok. Sama saiz kita. Abang Mat lah, buah hati anak. Abang Mat. Ya. Abang Mat lah kekasih yang awal dan akhir Lucy. Malang. Lucy suka yang besar-besar. Sikit yang besar-besar. Tadi mak di 2 orang ni paling teruk kutuk mu mak. Ni semua ni kutuk mu mak. Sahabat dunia akhirat aku juga puji mu mak. Aku. Ya. Aku ni. Habis over. Mat. Bawa orang. Baik. Allah. Member lah. Ya. Buat macam ni, Mat. Macam mana? Kepala kat tepi, warna merah. Kepala kat api warna merah. Pira. Pira. Pira aku, Mat. Mat. Anak abah. Kenapalah anak abah duduk seorang-seorang macam tak kawan? Sayu rasa hati abah apabila melihat anak abah sedemikian rupa. Ni, saya dengar orang duk kutuk-kutuk saya dah habis-habis ni. Orang kutuk kamu anak abah? Tunggu kejap. Kamu tenangkan aku. Siapa yang berani mengutuk-utuk kamu, Mat? Akan ku cincang-cincang dia. Akan ku bagi penyepak dia masuk ke bawah itu. Kau bagi tahu dengan abah, Mat. Dia orang kata perut saya ni boroi, buncit, gemuk. Dia kata boroi, buncit, gemuk? Tunggu kejap. Siapa yang kata? Berani dia kata anak abah buncit, boroi, gemuk. Dia tak tahu anak abah ni yang sebenarnya tembun. Tahu? Kalau diibaratkan anak abah ni macam pisang, dia adalah jenis pisang bun. Abah terima kasihlah abah kerana beri defend saya. Mat. Ya, abah. Mat nak pergi ke England kan? Ya, abah. Ada 3 tempat duduk kosong kan? Ya, abah. Bagilah abah 2 tempat duduk tu. Pasal mak kamu tu teringin nak pergi. Sejak abah kahwin dengan dia, kami tak pernah pergi honeymoon. Saya ni abah memang teringin tak nak ajak abah dengan mak pergi. Mak Dere, anak Umi. Anak Umi? Buat apa duduk seorang-seorang anak mak? Anak-anak? Ya, mak. Dia anak cakap nak makan apa, biar mak masak kan? Nasi goreng. Nanti mak buat ya. Amat. Ya, Amat. Mak nak tanya sikit boleh? Tanya apa, Mak?
Mak dengar cerita. Dia orang kata Ahmad nak pergi England ni. Ya, memang betul. Oh, ni Ahmad pergi seorang ke? Tu nak cari 2 orang lagi tu. Apa kata Ahmad bawa mak dengan abahnya pergi sekali, boleh jagakan Ahmad. Oh, mak teringin nak pergi lah. Memang saya pun memanglah orang kata memang hajat tu lama dah tak teringin nak bawa mak dengan abah. Abang Mat. Abang Mat. Trace. Nak pergi England ya? Ya. Kalau pergi England tu jauh kan? Jauh. Kalau pergi jalan jauh-jauh, kalau bawa orang perempuan romantik kan? Ni, abang nak tanya, kalau pergi England tu Ana dengan Lucy nak buat apa? Ana, sampai-sampai je letak beg jalan terus nak naik bas 2 tingkat, naik kereta api bawah tanah, pergi jalan, pergi shopping, pergi makan, pergi ambil gambar seronoknya. Dan Lucy nak pergi semua tempat menarik. Lepas tu Abang Mat kita balik hotel, kita tidur sama-sama. Ni, abang dah bayangkan dah. Macam Lucy dengan Ana cakap tu. Kita naik je kapal terbang, Ana duduk belah kiri abang, Lucy duduk belah kanan abang. Bila sampai sana kan, kita jalan. Jadi Lucy pegang tangan kiri abang, Ana pegang tangan kanan abang. Kita jalan sama-sama. Lepas tu balik hotel, kita makan, kita minum, kita seronok je. Macam tu ya? Ada salah sikit je. Yang naik kapal terbang tu betul, tapi masa sampai jalan-jalan tu bukan dengan Abang Mat Grace, dengan Abang Mat Saleh. Ana ni lah, merepek kita 3 orang. Pergi Ana, Lucy, Abang Mat Grace, Mat Saleh tak ikut. Abang Mat Saleh tu kita cari kat sana. Oh, orang putih lah tu. Kalau Ana dengan Lucy jalan dengan Mak Saleh, ni Mak Grace nak buat apa? Nganga. Ini matris. Mana awak pergi? Cari-cari mana pergi? Saya ada sini, tak nak pergi mana-mana sini kalau tu. Ayo. Bau pun serupa juga. Bawa apa? Kari ikan. Nih, bila kita berangkat England, pasal apa kena cakap cepat-cepat tak sama bungkus sama pakaian. Pasal apa? England awak tahu lah macam mana sana kan? Ya. Lusa buka apa kita pergi? Lusa kita berangkat pagi. Okey, tujuh. Lusa, okey. Kita berangkat. Saya berangkat pergi England. Okey. Awak berangkat pergi Melaka. Melaka? Nih, awak ingat saya Parameswara kah pergi Melaka? Bukan. Ramai orang ke Kuala Terengganu. Tak salah lain lah. Singgah membeli si telur penyu. Hai Mat, kenapa kau termenung? Tiga kerat. Ya. Ni, wayang budak ada spring. Aku boring. Mat, hang boring awak tak pergi rumah kami. Rumah Mak ni, rumah boring. No ustaz. Macam-macam cerita ada yang baru. Okeylah. Oleh kerana hang tak dapat tengok video dia duduk sini boring, adik akan cerita dekat abang. Nak dengar tak? Boleh? Cerita apa ni? Lawak tak lawak? Lawak ni! Hang kalau dengar aku main cerita lawak, hang boleh gelak buku-buku ni. Cerita dia. Aku belum cerita apa? Belum cerita lagi. Awak. Ada seorang tu, Wan. Siapa? Ada. Mak Laun nama dia. Malaun. Jantan. Jantan dia. Dia nak apa, Wan? Dia nak apa? Dia seorang ke jantan? Nak seorang? Yang lain semua orang perempuan. Dia ingat orang perempuan semua duduk kenyang kat dia tu pasal syok kat dia lah. Dia ingat dia tu agent sangat. Rupa-rupanya dia lupa bubuh zip seluar. Orang tu tengok kat dia, tengok orang suka kat dia. Tapi tu Mat. Suka ni Mat. Hey.
Mak tak gulai, Mu yang gulai. Dia gulai sendiri pasal aku tak gulai. Dua cerita macam tu. Mak, gelap tak tadi? Gelap. Itu korang. Korang lagi. Nih, bapak segala lawak. Bapak. Oh, bapak. Pak lawaknya. Pak lawak. Aku gila kat rumah kawan aku sebelah tu. Kawan aku tu baik. Nama dia Jasman. Mak. Oi. Hey. Mak. Apa? Buat macam Mak. Tak habis lagi. Belum cerita lagi. Ya, aku ingat dah habis dah. Belum cerita. Permulaan baru. Permulaan. Aku ingat dah habis dah. Pasal tu aku gelak orang lagi lah. Dia ni takut kat bini. Aku bini. Oh, dia takut bini. Bini dia garang. Abang. Apa dia? Oh, bukan Mu. Oh, tu kawan aku. Apa dia? Pergi kedai sekejap. Buat apa? Pergi beli aja motor. Oh, dia pun naik basikal lah. Nak beli aja motor, nak beli aja motor. Nak beli aja motor, nak beli aja motor. Kedegar dia langgar tunggu. Dung, togoleh nak balik. Bangun pergi kedai. Mu tahu dia buat balik apa dia beli? Beli apa? Dia beli motor. Dia bawa balik motor. Aku ingat dia bawa balik Pak Haji. Pak Haji senang tak payah-payah motor mahal. Tapi tak apa. Ni, cerita apa aku ucap terima kasih lah pasal bagi hiburan kat aku. Mat. Ni, hang boleh seronok gelak guling tadi, Mat. Mat. Bukan tak tahu, Mat. Nak pergi England tu. Bawa lah kami. Oh, nak ikut? Tak apa. Sebelum tu aku ada satu cerita lawak je. Hang pun buat cerita lawak ya? Ni, jaga. Dah macam kartun Casper lah. Dah cerita lah. Ini cerita lah. Dah cerita lah ni. Nanti dulu. Dah lah pakai cap tengkorak kepala ni. Ni, aku cerita macam ni. Aku ada dua orang kawan. Dia tu bagus lah. Cantik nak ikut aku pergi England. Sebenarnya, yang lawak tu, gelap. Yang lawak tu aku tak nak bawa dia doang. Dia tak mau bawa. Mat. Ada macam tu, Sikit pun tak lawak, Mat. Apa tadi? Kenal kita, Mat. Mat, jangan macam tu, Mat. Kita dia beradik, jangan lupa, Mat. Bawa aku, Mat. Mat. Tengok Mat lembek. Lembek leher. Orang kata, orang belah kita sana kata lembek leher. Tu lah. Ni beri aku minta maaf. Bawa ya. Aku minta maaf. Mat. Jangan ya. Bawa ya, aku nak pergi England. Nantilah. Ni, Hang tak pergi. nantilah. Aku cakap dulu. Amboi ni, sebenarnya aku nak minta maaf kang pasal apa? Hang ni bukan nama tak ada dalam senarai nak pergi England tu. Hang tu tak ada nama langsung dalam senarai hidup aku. Apa? Bukan nama aku. Lain kali kalau tak ada nama tu kau pergi lah situ. Tepi lah. Ada bernama ikut. Ni, Mat. Apa? Apa ada? Ambil apa? Murah sahabat dunia akhirat. Apa dia? Tak ada orang lain lah. Aku daripada kecil sampai aku besar memang tengok buku England je, Mak. Aku nyanyi lagu Nustar Temerawak, Mak. Aku saja nak tipu. Sebenarnya aku minat, Mak. England. Mak, mau bawa aku, Mak. Bawalah aku bersama, terbang tinggi menemani di kau. Akan aku nyanyi lagu Hindustan. Dari Subang Airport ke England Airport. Ni, dari Subang Airport ke England Airport orang kata. Hantar berapa lama tak? Ni, lama 12 jam. Ni, telinga aku kalau menyanyi Hindustan tak berhenti ni boleh pekak dengan Hindustan. Tak apa aku nyanyi, aku dah kira aku tak berhenti. Aku boleh nyanyi lagu Hindustan 2 Ni, aku cakap dengan berdua ni dengan kau orang kamu. Kau menari tak pakai baju sini pun kau tak bawa tak? Jangan gitu, Mak.
Mak, aku nak jauh ni. Tolong, Mak. Aku nak pay. Mak, Tolong, Mak. Nanti aku. Mak. Nanti. Nak pergi seorang pia. Nanti dulu. Sabarlah. Sebenarnya macam ni. Aku yang nak cakap. Nanti lah. Aku pun tak heran dah. Tak habis dah. Aku tak ajak. Ni. Aku tak habis dah. Dia nak nangis, tau. Sebenarnya aku nak bawa kau berdua. Memang aku nak bawa kau berdua. Tak nak ajak orang lain. Nak bawa kita. Mak, nak bawa kita. Apa ni? Bawa kita. Apa? Mak nak bawa kita. Hai. Dia bawa aku? Betul, Mat? You my friend. Macam ni lah abang adik. Bukan apa, Mat. Kita pi. Kita bertiga pi. Kita boleh tahu cara-cara dia kalau pergi seorang duk dengan siapa susah. Aku boleh cakap orang putih. Dia boleh tahu. Putih semua. Aku pun nak cakap Tapi putih. Mat, lagi sekali. You are my best friend. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Studio Cinematic.